Happy lah nak tunjuk bukti untuk anak-anak. Macam kita dah biasa batu. Biasa dulu batu 13, batu 14. Jadi bila lepas tu dia tukar kilometer pula. Jadi sekarang kekal ke kilometer. Itu yang mula-mula masalah lah kita. Macam peringkat kita ni, kenapa kejap-kejap tukar kan? Tu je lah. Okey, sekarang ni pada makcik alhamdulillah lah. Kalau dia dah tukar ke digital ni, bermakna benda tu selaras. Sebab apa? Sebelum ni ada yang hantar, bak kata Cik Razif tadi, hantar barang alamat tak tepat. Kalau dulu orang selalu kata alamat mereka KM, kemudian Batu kan, kalau sepanjang jalan tu berpuluh rumah Batu, kalau ada nama dua orang yang sama mungkin menjadi masalah. Tapi bila dengan ada kampung digital ni, mereka dah ada nombor rumah sendiri, dah ada kod GIS sendiri, dah ada landlord sendiri, yang mana mereka berasa berpuas hati dan berasa bersyukur kerana alamat kampung digital yang sebelum ini ditukarkan kepada tradisional kepada digital ini dapat diselesaikan, memastikan keadaan rumah mereka ini ada dalam plot GIS dalam negeri Melaka.